Bangsa Melayu boleh terbang? Hah? Hari ini kita akan memperkenalkan seorang profesor di Malaysia namanya Soleha Yaakob. Dan profesor ni mengatakan bangsa Melayu boleh terbang sehingga kan dia memberikan inspirasi kepada orang Cina untuk terbang. I'm not making this up. Betul. Jom kita dengar. Prarasa dia panggil rasa. Dan itu hanya ada pada bangsa Melayu. Ya, bangsa Melayu boleh terbang kan. Ada yang kita ada cerita-cerita dia semua. Ada kekuatan itu. Dia boleh sehinggakan di negeri China pernah tahu benda ni. Kungfu dan sebagainya terbang-terbang tu hasil daripada ada kita punya pahlawan pernah ke sana. Now, saya dilahirkan pada tahun 90-an dan saya boleh katakan aksi-aksi terbang-terbang ini adalah daripada segi cerita dongeng, mitos, movie. You see, kita orang Cina tak ada kata kita sendiri boleh terbang. Yang terbang-terbang tu semua dalam movie sahaja. Mereka menggunakan wire dan kabel. Logik lah. Manakala orang Melayu pula menggunakan elemen silat semasa pertempuran dengan musuhnya lah. Jadi daripada mana boleh terbang-terbang ini, profesor saya tak tahulah. Lagi satu profesor, saya tak setuju langsung lah. Kamu kata orang-orang Rom belajar macam mana nak bina kapal daripada orang Melayu. Mana kamu dapat fakta tu? Orang-orang Rom belajar daripada orang Melayu. Macam mana nak buat kapal? Orang Melayu belajar daripada Phoenician. Di mana orang Melayu? Siapakah kawan baik? Mari kawan, jom kita belajar. Berdasarkan informasi daripada World History, orang Rom belajar macam mana nak bina kapal daripada orang Greek dan juga Egyptian. Ini merupakan salah satu contoh kapal Rom. Ini pula gambar daripada satu kapal daripada orang Egypt. Ini pula contoh gambar daripada orang Greece. Nampak tak perbezaan dia? Lebih kurang sama kan? Ini pula contoh kapal orang Melayu. Nampak sama tak? Tak sama kan? Macam mana orang Melayu boleh inspire orang Roman untuk bina kapal? Berdasarkan profesor ni, saya pun tak tahu. Sampai The Straits Times pun kata, tak ada buktinya mengatakan orang Melayu memberikan ilmu kepada orang Roman macam mana nak membina kapal. Tak ada bukti. Jadi saya tak setujulah dengan apa yang Profesor Dr. Soleha Yaakob kata. Kalau kamu kata orang Melayu boleh terbang, well, ajarlah saya macam mana nak terbang tu. Saya pun nak terbang. Anyway, apa pandangan korang semua? Tolong like, komen dan repost kalau kamu setuju. Take care. Bye.